Malam-malam ni kita buat kat sini lah. Wah, race. Ni abang hanya. Abang. Set the pace when I'm running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat kembali lagi dalam rancangan Kaki Spin. Wow. Okay, so sekarang ni tak boleh nak starting ni. Nak bercakap pun susah memang mistake. Okay guys, so sekarang ni Masya Allah, tak tahulah korang dengar ke tak, aku teruskan juga. Jadi sekarang kita tengah nak bertolak pergi ke Kelantan. So hari ni aku bersama dengan siapa? Aku bersama dengan orang kaya baru, iaitu Abang Asrul. Member dah tak nak bayar FN dah. Dia sekarang dah naik tengok FL5 bro. Manual bukan FL1 FL5. Cara lah pinjam. Sebenarnya hari ni diorang ada program diorang ada program Bore guys. Bore kali ni dia lain sikit. Sebab kalau sebelum-sebelum ni korang memang tahu aku dengan K, kita akan kebiasaannya program akan turun ke belakang. Tapi kali ni kita ikut geng-geng Honda Type R FL5 FK8. Untuk mengenalkan cara tu, Abang Asrul pun bawa lah FL5 kan. Jadi FL5 siapa ni? Sebenarnya FL5 yang kita naik ni adalah FL5 E-Jet. Shit, kita baru mula guys. Apa cerita semua ni? Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Tiada pelanggan terjadi dengan budak-budak FL5 Budak-budak Honda dia orang memang bawa slow je. Abang Asrul dia bawa 80 je. Alah basah. Okay, aku tak tahulah korang dengar ke tak apa yang aku cakap ni kan. Tapi sekarang ni jalan track basah. So kita tak boleh nak bawa laju sangat. Kau tengok kereta FL5, kereta E-Jet ada dekat depan, semua bawa sangat slow sebab hujan. Jadi perjalanan ni akan makan masa sikit sebab kita pergi destinasi yang kita nak tuju tu agak jauh. Macam tadi aku bagi tahu korang, kita nak pergi ke Kuantan. So kalau daripada Karak ni nak ke Kuantan ambil masa lebih kurang dalam berapa jam agak-agak bang? 2 jam lah. 2 jam So dengan keadaan trafik yang agak jam, dengan basah ni kemungkinan dia akan lama sikit lah kan. Jadi kita chill-chill je lah abang Lagi kereta baru, kena bawa slow-slow, belum habis batang. Lama kita tak jumpa bos kita ni. Sihat Jom, aku cari. Okay, so sekarang ni program apa ni Madi More More race. Race. More race. Okay, kalau dia tak ada race, Madi dia tak turun. Jadi kita rasa dah setahun dah aku rasa Madi tak masuk dalam channel ni Hari ni kita berkesempatan untuk jumpa Madi lah. Dan yang paling penting dia yang first sampai kau tengok. Yang lain semua belakang. Tempat bersokong. Bersokong. YB kena depan dulu lah Jadi agak-agak hari ni dalam berapa orang ni Madi Kalau ikut pada list, total dalam 25 biji tak silap. So hari ni betul-betul dia select R So semua FK8 FL5 Ada sebiji. Ya. Sebab dia nak test kereta dia. Jadi hari ni Abang Asrul bawa kereta E-Jet So yang ni E-Jet punya kereta. Jadi E-Jet sebenarnya dia nak test kereta EK9 dia. Sebab apa yang kita tahu, E-Jet punya EK9 tu dia baru siap. Betul Betul. So dia kira dalam banyak-banyak sekarang dia antara horsepower yang paling tinggi lah.
Kalau ikut kategori dia yang paling tinggi sekarang. Lepas tu dia ringan pula tu kan. Kelebihan dia lah. Kelebihan dia. Okey, jadi kita menanti lagi ada kawan-kawan yang lain. Ni sekarang tengah berehat sekejap sebab tadi all the way ke Abang Asrul dia bawa 90 je. 90. Okey, jadi kita jumpa dengan kawan-kawan yang lain ni. Kau tengok. Semua FL5. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Ui, sejuk. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Kita layan-layan dulu, kita relax dulu dekat sini. Kejap lagi kita bertolak balik. Sebab perjalanan kita ada lagi 200 kilo guys. Jauh betul. Selalu 100 lebih je, hari ni 200 kilo. Aku tak tahulah. Sekarang ni dah menunjukkan pukul 11. Aku rasa sampai sana mungkin lebih kurang dalam 12 lebih lah. Lepas tu makan-makan balik, aku tak tahu. Aku rasa esok pagi dah cerah baru kita sampai You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unlimited. Okay guys, sekarang kita ada dekat perhentian, tak silap Temeloh ni jadi isi minyak dulu. Tadi kita daripada tadi kita nampak dia tapi kita tengok dia busy kan. Kita tak ada kacau. Apa khabar bang? Sehat bang Dengan cerita pintu tercabut. Oh, dotri tercabut. Diorang cerita gempak pintu tercabut dah. Biasalah kereta racing kan. Ini dah kapan dah ni bang? Fiber. Okay, so Abang Hakim pun ada. Jadi kalau korang nak tahu antara kereta FK8 yang paling laju tak silap aku kereta Abang Hakim lah. Kereta FK8 kan. Ni memang gila Honda juga. Fighter Honda. Sebab dia ada FL5 juga. Tapi aku selalu nampak dia naik FK8 ni lah. Jadi macam mana bang pakai kereta baru ni? Isi minyak? Sabar sikit. Jadi kita nak tengok tadi minyak ada 2 takuk. Kena pakai minyak hijau. Kita tengok berapa full tank dia. Kadang orang fikir bulan-bulan dia boleh bayar, tapi dia tak tahu sebenarnya isi minyak koyak kan. Minyak hijau. Pisang. Okay, jadi kita tengok penggunaan minyak dia. Bagi aku rasa FL5 ni lebih kurang macam kereta-kereta tempur yang lain lah Agak cepat juga minyak dia habis bang Tapi kalau FL tak ada cepat macam ni lah. FN cepat macam ni lah. Tak kan. Jadi kereta tempur tak dinafikan lah. Bukan Evo je sebenarnya makan minyak. Kereta Honda FK8 FL5 yang model tempur ni semua dah gila kuat makan minyak. Sebab tadi aku perhatikan juga minyak. Daripada Puchong tu kita pergi ke Karak, Abang Asrul punya minyak tak silap aku 2 takuk dah jatuh kalau ikut perkiraan tekan tu aku rasa ada lebih kurang 80-90 Okey, berapa bang pengisian minyak? 100 lebih je untuk baru sekali.
Kena isi berapa kali kita tak tahu pergi balik Kuantan ni. Lagi kot, isi. Balik kejap lagi akan isi lagi. Okey, jadi 37 liter 121. Abang tak cucuk IC ke? Hijau mana? Yes. Kereta lama pun minyak sama dengan FL5 Wah. Kuat ke jimat? Tak tahu. Yang mana kuat, yang mana jimat? Yeah. So kalau ikut kira abang kereta eject yang ni, yang stok ni, so 300 lebih horsepower lah. 34. Yang ni 500. Minyak lebih kurang je eject cakap. Maknanya kereta dia lagi jimat lah. 500 horsepower. RM90, dia dapat 120. Saya dah cakap dengan dia, kenapa tak pakai IC? Okay guys, so kita dah sampai jadi ni aku rasa dekat Pekan Kuantan ni, tengah-tengah Pekan Kuantan ni Jadi kat situ ada balai polis. So tempat ni meriah Aku tak tahulah colek ni dia setahun sekali ke macam mana kan. Sebab dia tulis pesta colek kini kembali. So tahun lepas mungkin dia ada, tahun ni dia buat lagi. Bang, takkan more makan colek je bang. Esok lapar macam mana? Macam ada tu. Pulau Nyong, lempeng, masakan panas. Shell out pun ada. Alhamdulillah. Itik gantung. Air gantung. Air gantung. Air gantung Nasib baik air gantung. Kalau gantung lain bahaya juga bang. Okay, jadi kita dah sampai dekat tempat yang kita tuju. Memang boleh tahan lapar lah So kita guna the power of hand. The power of hand. Jalan menuju laju. Tengok kawan-kawan ramai ada campur geng-geng Type R yang lain. Ni yang belah KL punya. Ada yang sampai dah. Kita tengok lah. Aku pun tak kenal orang sangat kat sini. Ni kenal lah ni. Sekali. Assalamualaikum bang. Sehat Alhamdulillah. Taiko Kuantan ni. Taiko Kuantan. Okay. Madi dia duduk dekat kambing ni senang untuk dia capai terus Kita tuan rumah. Tuan rumah kena di depan. Aku terbakar rambut sampai terus makan ni Bulak Lapak. So kita dah duduk dekat sini. Ni kau tengok ni muka sama ni. Ni Abang Ijat. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ini Ijat, muka sama. So kita kena suruh Ijat nanti buat rambut dah panjang. Dah pergi potong dah. Itu lagi panjang dia potong rambut dah. Sama, muka sama Okay, jadi kita dekat sini diorang cakap kalau datang kena makan colek-colek ni lah. Order macam ni, campur je, kita makan. Boleh tahan kita esok sampai maghrib. Kita makan ni. Kita sekarang tengah on diet dah bang kan? Abang tak on diet Makan je. Makan je. Abang cakap dia tak payah diet. So tadi banyak, separuh dia dah makan dah. Kita minyak jadi sampai lapar. Dia goncang lebih Sikit lah. Kau tak baca bismillah ni makan ni. Tak, dia tengok makanan banyak. Geram Ada sotong. Sotong. Tadi banyak sotong. Dah habis dah sotong Abang Asro pandai pukat ni. Mana sotong So dekat sini dia ada macam-macam. Tapi hari ni banyak yang tutup. Cuma ada colek-colek ni Jadi makan je lah apa yang ada So jadi kalau korang siapa-siapa orang Kuantan yang pernah datang lepak kat sini korang boleh komen Ni kali pertama aku datang kat sini. Nampak meriah lah. Sampai jabatan-jabatan sekali tu dia buat lampu dia nak bagi tahu dia ada kat sini. Ni betul-betul dekat balai polis ni. Kejap lagi pergi ke traffic light bang Mestilah kena pergi traffic light. Kita macam nak balik. Ya macam kelakar bang. Sejak bulan puasa ni kelakar bang Jadi bang, kalau dekat sini Kuantan kan, dia sampai pukul berapa bang kalau selalunya traffic light tu? 2 lebih dah kosong So kejap lagi kita tengok. Kalau sempat kalau sempat kita singgah. Kalau tak kita tunggu balik. Sebab perjalanan kita kalau ikut kiranya aku rasa lebih kurang tak tahulah. Tadi pukul 10, dalam pukul 1 kita sampai. Dalam 3 jam enggak lah. Jadi ni makan-makan lepak, takkan lepak kejap kan. So sampai KL aku rasa terang ni. Lebih kurang pukul 7 aku rasa ni.
Makan ni aku rasa tak cukup ni. Abang Aswar ada pit stop seterusnya ke? Kejap lagi kita balik, confirm lepas balik. Kita singgah Temelloh, makan apa-apa. Patin. Patin tempoyak buka ke, Jan? Orang Temelloh. Puasa dia buka? Tutup. Kita gegur kedai dia. R&R mesti buka. Oh, R&R. Okey. Kita singgah, kita tengoklah macam mana sekejap lagi. Jadi kita layan-layan dulu dah air ni. Okey guys, makan pun sudah. Yang paling penting sekali, sebenarnya diorang datang sini, first diorang nak perjalanan jauh tu lah. And then diorang memang nak datang makan dan berjumpa dengan Mr. Carbon tu kan. And then inilah mission terakhir kita. Apa tu? Pergi masuk town dia, pergi traffic light, jalan-jalan. Tengok suasana. Sebab diorang cakap dekat Kuantan ni, bandar dekat bahagian traffic light tu memang suasana yang kita boleh dapat dulu dekat KL lah. Tapi sekarang dah tak ada. Aruk. Oh, bergerak ada beberapa biji ni lah, campur dengan orang-orang Kuantan sekali. Tadi lagi ramai sekarang tinggal lagi berapa orang je lah. Kau tengok tu, Madi. Oh, dia dah shoot. Lepas tu Prince Lubricant parking pula dekat dia. Oh, buat duit betul lah Madi ni ya. Hebat. Niaga. Okay, let's go guys. Kita nak bergerak sekarang. Jom. Astaghfirullahaladzim Ustaz. Apa je lah. Okay, so ini Okay guys, so inilah tempat yang orang kata UTC ni kan. Macam ni suasana dia rupanya. Tak ada kereta lain lah, semua budak-budak Honda ni. Budak Honda ni memang buat perak memang tengok suasana dia. Awal pakai berjun. Pendek je jalan dia. Saya ingat boleh terus sampai Terengganu. Highway ya. Kita boleh dengar berdengung kat sini sebab boleh katakan kiri kanan ni semua bangunan. Memang bila lalu tu bunyi exhaust yang kuat ni memang buatkan bunyi tu kau betul lah guys. Perang habis lah. Lagi-lagi geng-geng Type R ni kan. Exhaust diorang ni boleh tahan. Kuat tu. Siapa yang duduk hotel kawasan ni memang stres lah. Aku rasa next time bila diorang datang kalau nak bercuti kat sini, mungkin dia tak ambil hotel kat sini. Dia ambil hotel belah lain lah. Handsome-nya. Ini abangnya. Ini adiknya. Ini owner baru keretanya. Ni abang hanya. Abang. Bang, belanja sikit. Sebenarnya kita ada nak pergi ke satu tempat. Kita nak settlekan satu benda lah. Jadi korang nantikanlah tengok macam mana kan. Kita dah sampai dekat tanah yang Ijat dah beli Ijat sebenar dia ada main konti kan. Tengok kita mayat dia ni. Ini orang cakap mayat ni. Okay guys, kita sekarang ada ni dekat Pekan Kuantan ni. Bandar Kuantan. So sebenarnya aku nak bagi tahu kat korang, Ijat ni sebenarnya buat apa? Korang mesti tertanya-tanya kan. Dia sebenarnya penjual kereta baru dan second hand. Jadi kalau kat Kuantan korang nak deal ke apa, kau datanglah dekat sini. Sini kalau nak dapat kereta baru boleh, kau nak kereta second hand boleh. Boleh. Lepas tu kalau rasa susah nak buat loan, boleh Roger aku.
Yes, jadi ini aku bagi tahu kau Engkau kalau nak betul support Ijat kau datang. Sebab ni memang Ijat punya. 28. Ingat nombor EG tu. EG Pendem. So, orang Kuantan, siapa nak cari kereta, mungkin korang nak tukar kereta baru lah. Korang nak trade in kereta, korang jangan risau. Kau datang je dekat sini, kau tanya dia orang. DZ128. Dekat Google ada Kita akan launching bulan depan. Launching bulan depan. Dan sebenarnya Abang Asrul ni salah seorang orang kata share partner. Cikgu keluar duit ke WSP semua tu. Kita akan buat dekat branch KL. Abang Asrul KL lah. Abang saya ni yang jaga kat sini. Yeah. So jaga kat sini. Bang, hari apa sampai hari apa buka bang? Hari buka. Hari-hari buka Yang penting Roger. Kalau kita nak cakap Roger kan, mungkin lah orang kat dalam ni dia nak tahu terus direct kan nombor abang untuk contact lah kalau ada urusan nak beli kereta, nak jual kereta ke. Kereta bawah RM500 banyak. Bawah RM500 sebulan. Yes, yang tu tak dapat tu kena cash lah. Kurang-kurang bawa RM500,000 boleh lah kan. Kita tolak. Okay, so orang nak contact apa nombor bang? 011-2722-1075. Nama? D. Okay. So kalau korang nak cari kereta yang bajet bulanan bawah 500, insyaAllah banyak kan. Kau tengok. Tu kalau kau nak Aca-aca Evo pun ada kat tu. Ada banyak lagi. Kau sabar. Ni yang kat KL ni bos KL ni. Awak pun calon juga tau. Alhamdulillah kan. InsyaAllah kita cubalah. Sebab sama-sama nak cari duit ni kan. Malam-malam ni kita buat kat sini kenapa? Dia cerita dia kita nak melarat-larat Cuba kita nak bagi tahu dia. Satu. Dan yang paling penting sekali, ini kenapa dia parking kat sini. Sebenarnya Ijat cakap lah, Dah terlebih power. dah terlebih. Mungkin sampai karak je boleh. Dia balik rumah dia jadi macam dia Kuantan dia dah orang cakap dah kerja lebih sikit kan. Dah tenat sikit ni. So sebenarnya kereta ada isu lah. Jadi bila ada isu kita tak boleh nak teruskan perjalanan. Jadi Ijat alang-alang Ijat cakap, jomlah kita datang dekat tempat Yuska aku. Dan Ijat tinggalkan kejap dekat sini kereta ni untuk towing. Jadi kalau kau tengok video ni, nanti kau datang sini kereta ni tak ada lah. Untuk hari ni je kita terpaksa parking kat sini. Mega Mall Kuantan. Betul-betul belakang Mega Mall. Tapak ni dekat belakang Mega Mall Kuantan. So orang Kuantan confirm tahulah Okay, jadi orang Kuantan siapa mencari Yuska ataupun korang nak trade in cari kereta baru, kalau jual saja boleh ke Ijat? Jual, beli, nak buat loan boleh semua. Tak ada masalah. Semua boleh InsyaAllah. Baru kereta lama. Kapal terbang lah tak ada. Kapal terbang tak ada Awak kena pecah rekod jual kapal terbang nanti InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay. Apa pun kita nak bertolak balik ke KL, tengok. Pukul berapa ni abang masih bekerja lagi ni? 3. Pukul 3 kau. Roger sampai. Nak tengok kereta Roger je InsyaAllah. Ini detailing semua memang buat lah. Dan showroom juga. Kereta-kereta yang kita dah modify, insyaAllah kita akan letak kat sini. Mungkin akan ambil juga kereta lama, restore dan buat engine semua, performance semua, dan kita akan jual sebiji. Okay. Ikut spek yang macam ni, nak 500 horsepower, 600 horsepower boleh. Boleh. Tinggal kereta korang buatkan lah. Jadi macam aku nak kena R&D. Yes. So dah ada resepi tu. Kita jual awak pakai. Okay, hebat lah cikgu. Saya suka awak lah. Okay. Serius ni. Serius. Alhamdulillah. Abang Azrul specialist spek K24. Okay. So player-player Honda area Kuantan, siapa nak buat Honda boleh Roger juga. Yang pakai Honda lama tu agak-agak nak upgrade pergi ke FK8, FF5, mari. Yes. Yang penting duit. Love. Okay, ingat guys, DZ128. KL pun sama, DZ128. InsyaAllah. Okay. Support guys. Sekarang kita nak balik dah pukul 3. Saya dah cakap mesti pukul 7, pukul 8 pun sampai rumah ni. Tak 3 subuh. 3 biji kat Kuantan ni. 3 biji. So tengok FK8 Ijat yang sebelum ni, kalau korang tengok video lama FK8 Ijat. So ni FL5 EK. Dan insyaAllah kereta champion akan kembali balik. InsyaAllah 128. Mahal tu. 128
Okey, tadi kita dah pergi dekat tempat Yuska Ijat. Jadi ini checkpoint terakhir lah sebelum kita nak beransur kan. So tempat ni aku dah pernah datang lah. Cuma aku lupa lah nama dia apa. Kita cakap ni Starbucks ni aku orang tahulah kot. Selalu kalau time-time awal tu ada banyak budak-budak kita lepak lah. Tapi sekarang tinggal geng-geng FK8, FF5 ni lah. Semua ada yang area-area KL semua nak balik dah. Okay. Jadi ni sekali ni semua ni kita nak balik dah. Jadi Ijat aku tak tahulah dia naik kereta ni atau dia bawa balik kereta FK8 dia. So kita nak cerita banyak sekarang pada 3.30 guys. 3.30, 3 jam, pukul 6.30 terus subuh ni. Semua dah standby Jadi korang siapa-siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe, hentak butang loceng tu laju-laju. InsyaAllah nanti ada apa-apa program lagi kita akan start join balik. Sebab apa yang korang tahu sebelum ni memang kita ada kurang keluar video-video sebab kita tengah proses ada benda yang kita nak buat. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan aktiviti macam biasa. So jadi siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe, hentak butang loceng laju-laju dan kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.